Bentuk earphone ni dah cantik tapi bunyi dia best ke? Earphone kali ni aku review daripada jenama OneTech. Ini kalau tukar huruf K dengan D ni dia jadi wanted dah. Dia jadi ganas dah. Jom kita cerita pasal dia ni je. Bagi aku tak gagal lah. Sangat tidak gagal. Yelah, harga bawah 100 kot. Bentuk cantik macam ni kira okey sangat lah. ANC, Active No Cancellation, mestilah ada. Dia claim ANC dia boleh dropkan 45 dB. Untuk orang macam aku, kira terasa pekak deh. Masalah untuk aku review barang ni adalah disebabkan sebelum ni aku gunakan macam jenama Soundcore dengan Audio Technica. Headphone yang sebelum ni aku pakai harga jauh lebih tinggi daripada dia ni dan of course kualiti jauh lebih baik. Tapi kan untuk sebuah headphone yang harga dia tak sampai 100, untuk kualiti bunyi macam ni, aku tak marah sangat lah kalau aku beli. Bass tu ada tapi tak cukup sampai ke tekak, tapi ada. Untuk penggunaan yang dia kata boleh test 55 ke 60 jam ni, aku tak dapat nak test betul-betul. Lama babe. Packaging dia kan datang siap dengan kain baldu ni. Nampak eksklusif tu. Kabel Type A Type C mestilah dia ada bagi. Nak charge Type C cocok sini. Tapi bagi mereka yang nak dengar lagu dan tak reti nak bezakan lagu yang berkualiti ataupun tidak, okey, yang macam ni kira okey. Headphone ni pun sesuai juga bagi mereka yang mempunyai ramai kawan-kawan yang suka pinjam sampai kiamat. Sebab kalau dia orang pinjam sampai kiamat pada harga bawah RM100 ni, taklah rasa nak mengamuk sangat kan.